Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zara nak share resepi butterscotch bread pudding. Mula sekali kita nak buat karamel, so masukkan gula ke dalam periuk. Okay, kita masak hingga gula ni jadi gula hangus. So now dia dah warnanya dah cantik, kemudian gulanya pun dah hancur. So kita nak letak sedikit air. Waktu letak air ni kena hati-hati ya. Kita masak sehingga dia sebati air dengan gulanya. Okey, kita matikan api. So ini rupa karamel kita. Baik, kita akan masukkan gula ni ke dalam acuan, lebih kurang 1 sudu teh. Masukkan susu cair. Kak Zara guna susu cair tin. Kalau perempuan nak guna susu UHT penuh krim juga boleh. Masukkan air. Masukkan telur. Masukkan susu manis. Masukkan tepung custard. Masukkan vanila. Masukkan sedikit garam. Dan kita masukkan roti butterscotch yang kita dah potong kecil-kecil. Tuangkan melted butter. Dan akhir sekali masukkan kismis. Kita tunggu sebentar sehingga roti ni kembang. Dan bolehlah kita masukkan ke dalam acuan. Dan kita dah letak karamel terlebih dahulu. Okey, kemudian bolehlah kita kukus puding kita ni selama lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Setelah 20 minit, alhamdulillah puding kita dah pun masak. Kita perlu sejukkan dahulu sebelum boleh kita keluarkan daripada acuan. Kalau kita terus keluar, gulanya nanti tidak cair. Okey, puding kita dah pun sejuk, so kita bolehlah keluarkan daripada acuan. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu butterscotch bread pudding untuk perempuan di luar sana. Selamat bercuba dan selamat berbuka puasa.